Korang hari Minggu bersukaria kan? Tapi tak apalah. Kita ada benda priority yang diutamakan. Tada! Kita buka ni. Motor Morini Calibro. Troubleshoot yang overheating. Tengoklah buat macam mana. Kan? Buat pandai, pala tahu. Macam tu lah. Alang-alang menyerok perkasam. Biar cabut exhaust juga. Ni aku dah buka dah semua ni. Tu radiator kat sana. Tapi kipas dia betul lah, macam pelik lah. Dengar bunyi ni. Dia bunyi kasar. Ni. Geng. Ni boleh buka tu. Kalau buka ni boleh tarik keluar manifold. Senang. So boleh hantar manifold ni pergi tu lah. Pergi buat lain ke. So aku dah buka exhaust kan. Nak tahu tak aku nak buat apa dengan exhaust ni? Okay, ni aku nak balut dengan exhaust wrap. Katanya ceramik. Ya kot. Sebab apa? Dia exhaust ni kan, dia dekat sangat dengan radiator. So bila dekat sangat dengan radiator, akan heat transfer lah, especially dekat area sini. Dan area sini pun saya akan tampal dengan benda ni. Ni apa tu, insulation tape dekat bawah ni. Right. Okay guys, so ni kita pakai sarung tangan. Kalau tak pakai sarung tangan, nak balut exhaust kena fiberglass, exhaust wrap. Ni sekarang kita test, stress test motor kipas. Kipas motor kipas sama je lah kot. So far okey, dia berjalan dengan lancar. Dia bagi dia running. Buah bateri macam tu. Baik, so dia jalan. Tu maksudnya stress test. Pagi dia stress kan. Bagi dia pening. Maksud kita je bagi pening, pagi dia bagi pening. Guys, testing motor. Kita bagi stress test motor kan, tengok macam mana. Tapi so far okey lah. But entahlah, macam dia punya power kurang. Rasa lah angin tu, tengok rambut tu kan. Ada. Alright guys, ni improvement yang saya buat lah. So balut dengan exhaust wrap ceramik sampailah dia punya bawah ni. Okay. So hopefully boleh mengurangkan heat transfer ke radiator. Itu yang penting. Kita cuba. Alright, kita buat dia. Piu piu.